Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini 13 Mac 2025. Jadi kita dah hampir-hampir pertengahan Ramadan. Jadi saya menarik perhatian anda semua tentang satu soalan, iaitu Assalamualaikum, terima kasih cikgu atas perkongsian. Saya nak tanya macam mana nak linkkan Google Classroom dengan Schoolitic. Terima kasih cikgu. Jadi ini persoalan daripada komen kita di YouTube channel kita. Jadi Siti Rabaah binti Bidin. Okey, terima kasih. Jadi saya terus kepada kita bawakan kepada anda. Jadi kepada rakan-rakan, kepada Cikgu Siti Rabaah dan juga rakan-rakan. Jadi boleh kongsi-kongsikan, boleh share kan, supaya kita dapat manfaat bersama. Baik, kita pergi kepada Google kita macam biasa. Kita pada Google kita. Kita dah beritahu Schoolitic ni duduk di dalam gambar roket ni, dekat other application ni. Okey, klik pada other application ni, kita akan nampak Schoolitic di sini. Baik, bila dah nampak Schoolitic di sini, okey, macam biasa kita kena login. Bila kita kena login, gunakan akaun Google lah, Google Delima kita lah. Baik, jadi sekarang ni saya ada satu kelas yang masuk ni. Satu kelas, nampak tak? Satu kelas connected ni. Yang sini, satu kelas. Tapi kelas tu tak ada assignment. Jadi maksudnya yang penting cikgu buat classroom. Tapi classroom saya banyak. Google Classroom saya banyak. Jadi macam mana saya nak connectkan Google Classroom tu dengan saya punya Schoolitic? Okey, langkah yang pertama ialah buka, pergi sebelah kiri. Nampak sebelah kiri ni? Kita ada My Classes ni. Nampak My Classes ni. Okey, klik pada My Classes tu. Tunggukan dalam 1-2 minit. Nampak tak? Ada satu je kelas. Tapi kelas ni memang saya tak ada bagi assignment apa pun. Student pun tak ada lagi. Okey, sekarang ni saya nak connectkan bengkel SISC dengan SIP satu. Kemudian kumpulan bimbingan KPP SSTP 2. Jadi nampak tak? Kita dah tikkan, kita tik saja kelas mana yang kita nak connect kan. Kemudian kita klik button hijau di atas ni, nampak tak? Connect 3 courses. Connect 3 courses maksudnya yang sedia ada satu, yang tambah tadi satu lagi 2, yang tambah ada lagi satu 3. So kita klik saja connect 3 courses. So tengok apa yang berlaku. Kita tengok apa yang berlaku. Apakah yang akan berlaku? Jadi nampak dia button hijau tu telah bersusun mengikut dia punya lokasi dia kan. Okey, sekarang ni kita boleh klik pada view dashboard. Kita klik pada view dashboard. Nampak tak? Okey, sekarang tiga kelas kita sekarang ni dia masih baca sebagai satu kelas connected tau. Tapi dia ambil masa lah, dia ambil masa sikit. Tetapi assignment tu dia dah baca. Nampak dia dah mula membaca kelas-kelas yang kita dah dah linkkan tadi. Okey, kalau nak tak percaya kita refresh lagi sekali. Kita refresh lagi sekali, kita tengok. Nampak dekat atas tu dah bertukar 3 classes connected. Alright. Okey. Jadi saya rasa itu telah menjawab kepada jawapan Cikgu Siti Rabaah kita. Jadi selamat menggunakan, memudahkan tugas kita untuk menguruskan PBS, PBD dan juga membantu murid-murid kita, dan kita boleh juga buat intervensi dengan segera berdasarkan data-data yang dipaparkan di dalam Schoolitic. Semoga ia menjadi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow, like, share and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.